Inilah penghuni syurga yang akan diberi sayap dan akan terbang bersama malaikat di syurga. Dalam perang Mu'tah, 3,000 tentera Muslim berdepan ratusan ribu tentera Rom. Ja'far ditugaskan membawa panji Islam, lambang kekuatan dan semangat pasukan. Musuh menyerbu. Tangan kanannya dipotong, dia tak berhenti, dia capai bendera dengan tangan kiri. Tangan itu juga dipotong, dengan sisa lengannya, dia peluk bendera ke dadanya. Dia tak mahu ia jatuh kerana selagi panji itu tegak, semangat Islam masih hidup. Akhirnya Ja'far syahid. Tubuhnya dijumpai dengan lebih 90 luka, semuanya di bahagian depan. Dia tak pernah lari, dia hadapi semuanya demi Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, dengan mata penuh air aku lihat Ja'far di syurga. Allah gantikan kedua tangannya dengan 2 sayap. Dan dia kini terbang bersama para malaikat. Dia pergi tapi dia tidak hilang. Dia hidup di sisi Allah dengan kemuliaan yang tak pernah pudar. Kalau kamu benar-benar sayang kepada Rasulullah SAW, tekan butang suka sekarang dan tulis di ruangan komen Allah Maha Besar.